Kalau you ada kencing manis dan sedang berpuasa, sila ingat dua bacaan gula ini. Kalau you kena bacaan ini, sila berbuka puasa. Bacaan gula pertama, kalau ia menjadi kurang daripada 3.9 milimol per liter, you harus berbuka puasa. Bacaan ini bermaksud badan anda sedang melalui hypoglycemia, di mana gula adalah terlalu rendah di dalam darah. Antara tanda-tanda hypoglycemia adalah tangan menggigil, rasa pening, jadi pucat, rasa mahu hitam, hati berdebar-debar, berpeluh dingin walaupun suhu sejuk sahaja, rasa sangat lapar dan mengantuk. Bacaan gula yang kedua adalah apabila ia lebih daripada 16.6 milimol per liter. Bacaan tinggi ini menambah risiko anda untuk mengalami diabetic ketoacidosis, DKA. Ini adalah satu emergency medical condition di mana dalam darah anda ada terlalu banyak gula dan insulin dalam badan anda tak mampu untuk mengurangkannya. Keadaan ini agak bahaya dan pesakit yang ada DKA mungkin masuk koma, ICU, dan dalam kes yang lebih serius ia boleh membawa maut. So sila ingat, kalau bacaan kurang daripada 3.9, lebih daripada 16.6, ada tanda-tanda hypoglycemia, sila berbuka puasa. Siapa di sini pernah ada hypo semasa puasa? Sila komen dan share dengan saya. Klik follow jika nak belajar tips kesihatan dan ubat.